Wah, seronoknya akak staycation. Kat mana tu? Korang nak tahu dekat mana? Jom ikut akak staycation dan pastikan korang tengok sampai habis video ni. Baru-baru ni, akak staycation dan anak-anak ada bercuti dekat salah satu homestay di Residen Mutiara Bali. Masuk je rumah ni, nampak gelongso tu, terus akak staycation teringat zaman kanak-kanak. Kalau yang dah tua ni pun teruja, anak-anak kita apatah lagi. Korang yang tengah plan nak bercuti tu, akak staycation memang cadangkan korang stay dekat homestay ni. Homestay ni nampak je kecil, tapi boleh muat dalam 8 ke 10 orang. Dari segi fasiliti dia memang tip-top. Ada karaoke, ada arcade game, peralatan dapur dia pun lengkap. Cumanya korang tak boleh masak je. Setakat nak panaskan lauk, boleh je ada microwave. Biasalah, unit studio satu bilik ni kan kalau korang masak-masak, habis satu rumah berbau. Nanti korang juga yang tak selesa. Ni dalam bilik dia ada 2 katil queen. Untuk family yang besar, bolehlah bagi yang gegel stay dalam bilik ni. Toilet dia pun ada 2, so senanglah tak berebut. Kalau dah boring dekat atas, korang bawa anak-anak turun mandi dekat dia punya mini water park. Macam-macam fasiliti ada dekat bawah ni. Playground ada, gym ada, aktiviti rock climbing boleh, basketball boleh. Bukan tu je, minimarket pun ada. Cepat-cepatlah booking dekat Zen Homestay Kota atau klik link di bio. Okay, bye.